من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Al-Imran ayat 100. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surah An-Nisa ayat yang pertama. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Hadirin dan hadirat, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis sekali dan sekaligus sebagai pengurusi Muhammadiyah di daerah Segeli ini, para ulama yang kita hormati dan sayangi, para asatidzah, hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada di salah satu di antara rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini bagi menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-Nya dan sekaligus mensyukuri nikmat hidup, nikmat ada masa, dengan mengisi masa yang ada atau yang terluang ini dengan sesuatu yang mungkin memberi manfaat kepada kita berupa tadhkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kama qala ta'ala dalam surah Al-Zariyat ayat 55. Hadirin hadirat, semua kita telah mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ke atas kita berbagai nikmat. Sama ada nikmat itu yang zahir maupun yang batin. Seperti mana Allah memberitahukan kepada kita dalam surah Luqman ayat yang ke-20. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Surah Luqman ayat yang ke-20. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat yang besar ini akhirnya kita menjadi bersaudara. Seperti mana Allah memberitahukan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 103. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat berikutnya apa? Saya tak ingat, anda lupa. 5 kali 7 lah kita. Saya tak ingat anda. Wadhkuru
ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Next word, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ujungnya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kenang-kenanglah selalu, ingat-ingatlah selalu akan nikmat Allah ini. Yang dahulu kamu selalu ada, kita selalu mungkin quarrel, fighting each other, blaming each other, complain each other dulu. Sekarang Allah dengan nikmatnya itu telah ta'lif, satu padukan hati kamu, hingga dengan nikmatnya itu kamu menjadi bersaudara.